Ianya hanya sekadar nombor yang memerlukan masa yang lama, jangka masa panjang, tak sesuai kita simpan dalam bentuk duit. Saya tak cakap salah, saya cakap tak sesuai. Sebab duit tak akan mampu kekalkan kuasa beli. 10,000 5 tahun lepas tak akan sama dengan 10,000 hari ini. Tuan puan, nombor sahaja sama, tapi nilainya dirompak. Tuan puan, kalau semua pendapatan kita simpan dalam bentuk duit, kita hanya sekadar simpan nombor. Kelamaan, ianya hanya sekadar nombor. Kuasa belinya berkurang hari demi hari, minggu demi minggu, disebabkan kenaikan harga barang. Jadi kita semua sedar agar tidak terus ditipu oleh nombor yang ada pada duit. Bukan semua tuan puan, katanya pakar keuangan negara kita, bukan semua kita bekukan duit kita dalam bentuk gerai emas itu salah. Hanya sejumlah sahaja 10%, 20%, 30% kita buat secara konsisten. Contoh gaji kita 3,000, kita hanya bekukan 400, 500 sahaja sebulan, sehingga kita capai target matlamat yang jelas. Sebab tu tuan puan, untuk kita menjadi penyimpan emas yang berjaya, kita kena ada target matlamat yang jelas. Untuk apa kita buat simpanan emas? Contoh nak buat dana perkahwinan, beli rumah, beli tanah, dana persaraan, umrah, haji, kena ada target supaya tabungan emas kita ni sentiasa bertambah, supaya kita bekerja ke arah itu. Kita akan berjaya. Dengan tabungan emas, kita mula buat simpanan emas, kita mula lupa, simpan lupa, pastinya kita lebih cepat capai matlamat. Jadi syaratnya kenalah daftar ahli Publigo secara percuma di profil TikTok saya. Link telah saya sediakan.